kan tu, kalau kata 1 bulan 1 sen pun dia ada nilai lah. Dalam live dia ada gift. Puan perasan kan gift? Macam bagi gift kan. Maksudnya bukan culture kita. Kita tak membesar macam tu. Jadi untuk kita tak berharap dan tak perlu sangat. Tak prefer sangat orang bagi gift sebab beli gift ni mahal. Kalau you beli harga RM2 beli satu gift contoh kan. Bila you bagi gift tu dekat Cik Su, katalah 50% dekat TikTok, 50% kat Cik Su. Maksudnya you bagi RM1 dekat Cik Su, RM1 lagi kat TikTok. Beli benda tu pun mahal. Jadi benda tu kita kena beli. Kita ni kan mak kita, bapak kita tak bagi beli benda mengarut kan. Buat apa beli mengarut? Dulu macam orang bagi pun sebenarnya I kata macam tak payah nak bagi, tak payah sebab nak beli lagi, lepas tu nak bagi lagi. Macam tu. Kalau betul you nak bagi, you beli barang dekat beg kuning ke. Tapi untuk culture adik-adik macam universiti tu cara dia orang support. Masa Cik Su mengajar dia orang tu, tiap kali Cik Su lah dia pun bagi gift lah, topi lah, macam-macam lah.